Dalam episod kali ni, things not work as planned. Biasalah, kita merancang, Tuhan menentukan. Hari pun kadang-kadang hujan, kadang-kadang cerah. Ni, T-fork dekat tangan abang. Waktu abang tukar abang punya fork itu hari, satu tak boleh keluar. Bila abang check, rupanya fork tu bengkok dekat sini. Jadi, apa jadinya? Ingat tak abang beli fork baru tu? Abang boleh masuk sebelah je. Sebelah lagi hentam sampai tak boleh rekod dah. Lantas abang tengok rupanya benda ni rosak. Jadi abang beli T-fork baru. Bila beli T-fork baru, ingat tak bearing? Bearing sebenar dia ada mangkuk. Inilah bearing sebenar dia, guys. Tak kecun tu. Jadi kita beli satu set fork baru, nafas baru. Kita pasang fork dululah sebelum kita masukkan balik. Tengok arm, swing arm kita dah cat. Mana yang kita boleh cat, kita cat. Kita akan pasang balik, kita letak grease kau-kau. So hari ni, jika keadaan mengizinkan, swing arm abang pasang, fork abang pasang, T-fork abang pasang, abang nak pasang enjin. Benda macam ni pun penting. Nampak ni? Dah lama abang cari memang ada benda ni. Okay, ngam. Barulah goyang-goyang pun tak terkeluar. Untuk masukkan steering cone ni, kita kena kompres lah. Kalau tak kompres tak berdaya tu. Ni nak turun ke bawah ni. Abang masukkan sana, abang kompres lah. Masukkan bearing dengan ni dulu. Kena pusing baru kita boleh dapat tekan dia ke bawah. Kalau tak, masak abang tak boleh. Tak ada tools nak tekan. Kena kompres bawah tu, cone dia, supaya dia naik. Lama-lama dia naik lah. Dah senang dah. Nanti kita buka balik, kita bubur grease cantik balik. Lepas kita masuk habis, kita ni. Dia akan rasa ketat. Okay, sekarang abang buka dulu. Sebab apa? Kita nak letak grease, guys. Okay. Abang tak kedekut grease. Okay, ni satu. Bawah ni mungkin korang tak nampak lah. Tapi ni kau letak kat sini, kat perumah dia. Abang tahu dah. Tapi hopefully dia punya, apa kita panggil, dia punya chassis tak ada masalah. Dia punya ni je bengkok. Tengok ni tadi bila kita kompres, dia masuk habis. Okay, kita pasang dah fork dia. Abang kalau beli T ni dia bagi satu set, guys. Bearing dengan ni abang beli satu set lah. Okay, sekarang kita masukkan balik. Minyak dah berkurang tu, guys. Nanti abang tambah lah, abang ada minyak. Nak sukat lagi kan. Kita naikkan. Dan kita pasang dia punya penutup. Okay. Begitu. Ni old school payah sikit lah. Kalau macam model-model baru Y15, Y16 senang kan. Korang boleh turunkan fork 10 inci. Kita ketatkan dulu, guys. Screw fork abang pakai manual je lah. Akhirnya selesai fork kita. Pakai tangan tak larat, guys. Kita pasang dulu. Kita pasang baru kita boleh gunakan. Dia punya apa kita panggil tu? Grease bearing dah kat dalam dah tu. Bearing dah kat dalam, kita hanya masuk saja. Okey, begitu. Sampai ke atas. Kat atas pun ada bearing. Ini penutup dia. Tu dia. Penutup ni belum sampai, guys. Abang ada beli juga. Alang-alang hari tu abang beli fork ni. Waktu abang order fork, sampai dulu, benda ni belum sampai. Tapi abang pakai dulu kita pakai dulu. Kita pakai dulu sebab kita nak pasang swing arm belakang, kita kena ada support pada depan. Okey, abang pakai manual dulu. Tengok ni, daripada sini boleh nampak hari tu abang cakap ngam tak masuk dalam lubang. Sebelum kita ketatkan, kita kena tengok lubang counter meter tu supaya counter ni tak bergerak.
Alright. Baru sekarang abang ketatkan benda ni guys. Tadi tak boleh ketatkan. Saya pasang swing arm belakang. Sini tak banyak dia punya curve. Macam ni. Macam ni sekali dia sub masuk bawah tu. Dia lock. Yang ini kita tarik dekat swing arm macam tu. Makan lebih. Sebab ni nanti pergi ke dalam. Korang mungkin tak nampak begitu Sana nampak apa? Ni kena tolak sikit. Okay. Alright. Sekarang kita bagi grease. Masuk guys. Leleh grease dia. Jadi bila dah masuk, dia letak rantai tu jadi macam ni guys. Cun-cun. Okay, ni swing arm kita. Kita mulut. Dan kita pakai spana nombor. Spana 12 guys. Terus kita skrukan. Okay, kita bagi mulut sikit. Guys, abang lupa something. Ni, kena pasang balik ni. Kalau tak pasang macam mana lah dia nak masuk. Ni. Lupa pula Ni dia. Ini dia guys. Okey, ngam. Okey. Ini abang pakai inilah mesin. Washer dan juga skru. Ini nombor apa? 17 Okey. Okey. Kat sini macam ni. Letak je lah grease. Sebelah tak boleh buka tu. Okey. Kita cuba buka kan. Kita terpaksa masukkan macam ni. Jangan kedekut grease. Okey. Okay, masuk ke sini. Okey, sekarang kita kena adjust. Okey. Ngam. Habis. Alright. Washer dengan skru. Ada skru dia. Old school. Ni untuk brake. Pasang ni. Tekan brake. Okey. Jom kita ketatkan skru semua. Baru kita boleh pasang rantai. Betul tak? Abang rasa sempat lah naikkan enjin sajalah. Tapi kita tak pasang lah kan. Kita naikkan dekat sana, kita letak je enjin. Lepas tu kita selesai untuk episod ni. Berat ke. Top je brake. Lain macam. Pasang kabel rantai. Okey, kita pasang enjin. Ni agak berat letakkan kaki. Tolong masukkan. Jap. Okey. Okey, gantung. Alright. Pasang belah sana. Masukkan washer dan nut dia.
Sama kat ni nombor 12 guys. Bawah tadi mana? Oh, dia tersurut sikit Sama juga nut dengan washer. Okay. Pegang kat sini. Dan cukup dulu sampai sini guys. Berpeluh. Ini orang kata naik enjin turun enjin Kalau kat kedai agak berkicap kan, nak payah. Okay. So sikit je lagi. Kita tinggal pasang rantai. Yang ni semua kendian lah Yang kaki ni semua kendian. Ni pasang kepala. Bila dah sampai ni besok abang pasang kepala. Kita start lah pasang balik dia punya brake semua kan. Brake ni for the moment lah. Brake masih boleh pakai. For future mungkin abang akan tukar brake dengan brake pump. Tayar pun akan tukar. Tapi kita punya motif nak jalankan balik. Kita nak test tuti pump kita okey tak, carburetor kita okey tak, piston kita okey tak, clutch minyak hitam kita okey tak. Okay. So next episode jangan lupa subscribe guys. Letih ni buat projek ni. Tak minta banyak, free je pun. Support abang. Sikit je lagi. Assalamualaikum.